Buka dah sahabat. Okey sahabat, kita start narang dulu. Start narang. Buka ni panjang 1.5 kilo sahabat. Lebih kurang lah panjang dia. Satu kepala 1 kilo 500. 1.5 kilometer. Ni baru dak narang sebidang. Mana ayah? Lewat dah dah lewat dah. Tu dia. Proses narang buka sahabat. Buka taksi. Okey sahabat, mari aku turun dah mari. Ni terik yang kedua lah aku turun dengan mamak tahun ni. Muka kembung. Mari alhamdulillah banyak kat hasil. Boleh 1,5 ton. Alhamdulillah. Okey sahabat, alhamdulillah. Nak selesai dah narang ni. Hak buka yang pertama. Buka ni kita tinggal lebih kurang dalam sejam lah sahabat. Lebih kurang dalam sejam. Lepas tu kita akak lalu. Ni baru sepala narang. Ni nak narang blok yang kedua. Ni buka mata kasar. Oh dera dah pun nak kibur ni sahabat. Tu dia. Mudah-mudahan murah rezeki hari ni. Aku dengan jaga muda mamak. Banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Okey sahabat, narang buka yang kedua. Buka mata kasar. Buka yang kedua pula. Selesai. Dua-dua utah buka. Alhamdulillah. Selesai dah narang. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay sahabat, berjumpa lagi dengan aku Adi Aziz. Sahabat, hari ni aku berada di laut. Alhamdulillah. Hari ni aku dua orang dengan mamak. Mamak itu lama dah tengok mamak. Hilang duduk laut ngak sahabat. Duduk laut ngak le ni. Dah nak main kaki bawah ni. Okey sahabat, hari ni aku dengan mamak je dua orang. Hari ni aku turun buka kaya ataupun buka taksi lah. Cari rezeki di laut. Mudah-mudahan mudah rezeki lah hari ni. Kemarin aku turun dah sekali. Tapi minta maaf banyak sahabat. Kemarin aku buat konten juga, merakam juga. Tapi bila sampai rumah SD card aku bermasalah rasanya. Jadi dia tak save. Kenapa aku rakam kemarin. Banyak aku rakam kemarin sahabat. Daripada awal. Lepas tu tahan ikan, boleh ikan pergi jual pula sahabat. Dah balik dah nak edit. Ada rezeki lah tu. Jadi hari ni aku turun pula. Kemarin alhamdulillah boleh dalam 1 tong lebih ikan slow puncak. Ikan kembung kurang sikit kemarin. Kita tengok hari ni lah. Apakah hasilnya, kita tengok lagi. Okey sahabat, kita sarapan dahulu. Sementara ikan kena dibuka tu, kita makan-makan dulu. Okey, kita tengok suasana pagi di laut sahabat. Okey, matahari dah naik. Oh, boleh tutung sahabat. Tutung.
Rutong pula. Rutong oh, tak lepas nak makan kembung. Kita hantar Boleh tanda nombor ni. Macam tak? Alhamdulillah kembung sahabat. Boleh tanda tak? Kuning kasar. Kasar lah kuning. Lah kuning ah. Nah. Lah kuning lagi, lah kuning naik. Kembung pula sahabat. Kembung naik pula. Kembung sedang. Oh Allah. Kerisi. Ikan kerisi ha. Kembung naik. Kembung pula sahabat. Kembung sedang saja. Lo kuning. Banyak lo kuning. Lo kuning saja. Ayo. Bapak ayo. Balik kali yo. Ayo selasih yo. Ayo. Kalau ekor. Ayo selasi. Papok sahabat. Tiga serangkai kembung. Ikan kembung. Lo kuning lagi. Kembung. Kembung naik sahabat. Kembung lagi. Kembung lagi. Hai. Kasar ni tau. Ini tau. Lagu ni tau. Apa? Kasar tu setara tu. Sahabat. Lagu kuning.
ah. JCB kak. Ya pula sahabat. Air. Air Selasih. Air lagi. Air lagi. Air lagi. Slow pula. Slow apa? Kaki isi sahabat. Alhamdulillah ada juga Marai banyak lagi, marai mutih kan dia buka. Ini kurang sikit. Kembung. Kembung sini mana? Apa buka dia besar pecah. Besar pecah Air lagi sahabat. Air Selasih. Ikan air Selasih. Ni ikan timun. Ikan timun ni sahabat. Ikan timun. Layang. Kembung lagi sahabat. Alhamdulillah kembung. Ikan kembung sedang. Kembung lagi. Kembung lagi sahabat. Kembung. Ni ikan kembung juga. Kembung lagi ikan temenung. Tu dia. Ikan kembung. Okey sahabat, alhamdulillah selesai tarik dah sebidang. Inilah hasil. Dah boleh sebaku sahabat. Mari yang boleh sebidang ni, mari yang boleh sebaku setengah. Hari ni inilah hasil. Alhamdulillah ada lah. Tidak banyak. Ada ni. Masa standard ada. Mari hari ni kita dah balah. Mari kita balah ni tau. Mari banyak ikan. Kita balah pula sekali lagi mari. Ni dak balah hakak je. Lepas tu paning kita pergi tengok buka mata kasar pula sahabat. Okey, ni mata aluh. Okey, lulus. Agak. Agak lagi gagang ni. Okey sahabat. Kita tarik buka mata kasar pula.
Buka nombor 2. Buka mata kasar. Oh, bising molek. Ah. Ada pecah. Dia tengok buka mata kasar pula sahabat. Oh, jatuh ikat timur. Ikat timur jatuh. Timur. Tu sahabat. Torok. Mau buka muncul dia tu. Oh. Dah candak je boleh dah sutung. Musim dah sampai je boleh dah sutung. Molek sahabat. Oh. Ikan. Ni ikan geming sahabat. Ikan geming. Telur rasa. Telur. Rasa molek. Bapak layu sahabat ha. Rajin layu. Lawa gigi tu. Besar layu. Oh, layu. Bapak. Timur. Satu. Timur. Timur. Ikan kembung, anak kembung. Kamu deh. Lagi sahabat. Oh bos. Mulia kalau orang bapak layu. Oh hidup je. Gigi tangan utuh. Oh. Tengok gigi tu sahabat. Oh. Layu. Ada.
air dengan kembung. Apa kembung nampak? Ha. Rende aja. Allahu Akbar. Oh. Banyak aja. Alhamdulillah. Berandai aja sahabat. Mesti ketang kali buka. Ketang kali kau. Ayo lu. Hah? Allah aja. Allah. Ha, aja. Allahu Akbar. Bukan jeruk ke? Rende aja kau. Allahu Akbar. Oh, top. Anda aja. Ada di bawah ni biar tu. Hah? Ada di bawah ni biar tu. Biar lu. Dia tak tepi lu. Anda aja. Apa yang kena ikut? Dia berau. Aja kau. Alhamdulillah. Anda aja. Dia dua. Mana dua? Oh, banyak aja dapat. Air kuih campur air selasih. Wah, pas untung.
Kalau dia sang Ha? Haji makan dia. Okey, sahabat, kita simpan air dulu. Nak dalam batu panas kan. Ini ikan rare sahabat. Ayah dah nak jumpa lah ni. Haji-haji. Tengok. Payah sikit nak jumpa. Haji-haji sahabat. Dulu banyak nak ikan ni. Ini kurang. Ke musim kat lu? Musim kat ah. Musim dia banyak ah. Bulan masa. Simpan dulu aja. Ui, kena batu dulu. Tanah kering aja. Yang lalu lah tengok. Buka dah habis ke tarik. Panjang lagi buka. Pang dulu. Dia kena batu dulu sikit. Mana umbar tu? Ujung tu. Mana? Tak apa. Aduh. Oh, kembung tu. Apa? Kembung ni boleh 2 baku bawah badan. Bau je tau. Wah, tu 1000 lah. 2 baku 1000 lah kata. Lah besar tu lah. Oh, air pula. Alhamdulillah. Ada je tu? Ha? Oh, air. Air lagi. Dah. Oh, air lah sahabat. Belik sering. Belik. Banyak air gini. Ada kembung air dia. Okey sahabat, amang dunia. Tutup Robert. Mana? Alhamdulillah. Besar dah tarik. Buka nombor 2. Tadi cuma ada separuh, mak ni separuh beleng dia. Tengok kebung pun ada. Alhamdulillah. Okey sahabat, lepas ni kita nak pergi mana? Kau kat pari pula. Nak pergi akak buka pari pula sahabat. Lepas ni nak pergi akak buka pari pula. Okey sahabat, inilah hasil yang dapat tadi. Buka kayu. Buka taksi, alhamdulillah. Ikan air ada, ikan layu ada, kembung, ikan selor kuning sahabat. Ikan selor, ikan krisi. Ni ikan gelama, ikan kekek. Ni ikan selor pucak. Anak orang tasik pun ada sahabat. Layu kan, bapak layu. Oh. Okey sahabat, lepas ni aku nak pergi akak buka buka ketan dengan buka pagi pula. Okey, jom kita pergi. Alhamdulillah rezeki hari ni. Lihat dekat-dekat dengan setong.